pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, percaya yang FIFA tidak akan berganjak daripada hukuman yang dikenakan terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan 7 pemain warisan. Katanya, saya tidak rasa FIFA akan tukar keputusan, cuma kalau ada ringankan hukuman. TMJ sempat bermesyuarat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino yang hadir di Kuala Lumpur untuk ASEAN Summit minggu ini. Pendapat TMJ dikongsi oleh ramai dalam dunia bola sepak Malaysia oleh kerana FIFA mempunyai akses kepada info dan dokumen asal setiap pemain yang terbabit. Apa yang tidak diterima oleh ramai pencinta bola sepak negara adalah untuk kita tidak telitikan sangat kes 7 pemain warisan ini. Pada sidang medianya, TMJ memberitahu, saya fikir jaringan besar ramai pemain yang dicadangkan. Ada sekitar 28 pemain. Namun hanya 7 yang JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, luluskan.